Inilah barang-barang yang ada. Ini adalah wasiat Mansuri. Tu baca atas tu, baca. Menyemping. Menggemping ke menggemping. Dalam lah kau. Okey. Ini namanya gemelan. Kalau di Sabah dipanggil kuling tangan. Terima kasih. Ni main congkak. Yang kamu main tu selalu tu, bang? Boleh main. Oh, ni ada tempat teater. Dewan Teater. Pembinaan makam. Ha? Makam Mansuri. Apa tu bang? Rumah batik. Ha? Yang satu lagi yang tak tahu. Tu. Okey, jom pergi tengok makam Mansuri. Ada lewat ni. Okey. Kawan apa tu? Hmm? Kawan apa tu? Bang, macam mana sebut bang kau sampai sini? Assalamualaikum ya ahli kubur.
Tidak akan aman selama 7 keturunan. Nampak tu? Tu dia cerita dia Langkawi. Okey, jom. Apa dia? Ada manusia ke dalam? Ada orang tu. Yalah, tu Masuri. Arwah Masuri. Baca doa macam ni. Allahumma firlaha warhamha wa afiyah wa'fu anha. Kalau makan terus dia Macam Fatihah je. Hmm. Tu rumah asal orang Kedah. Mana? Tu? Ni. Ya. Ha? Ini. Warung Makcik Kiah. Ah. Wah, ada apa? Ha? Ada apa? Wah, ada seorang parti je belakang tu. Ni rumah asal dia katanya. Kan? Oh, tu lah rumah asal dia tu di atas tu. Ha. Ya. Tapi zaman dahulu tak ada jual ni semua ni. Okey, tu naik ke rumah ni. Hati-hati bang. Apa? Ha? Jadi gitu. Ya. Silakan naik, silakan naik. Bang, itu tempat orang parut kelapa. Ya. Itu tempayan. Ada tempat je. Di rumah nenek kau ada. Tengok orang dulu masak pakai itu, bang. Kapuk. Ya.
duduk tuh. Rumah kami dulu di tempat Ini tempat jati itu. rumah kami dulu di tempat yang memang si Dayak anti Dayak membuat rumah tuh. Nah, gini lah sekarang rumah kami. Coba. Keluarga sana. Itu Apa aja keluar dari situ. tempat itu. Tumpang lalu je Tumpang lalu ya. Ini untuk apa? Hah? Ini untuk apa? Ini dulu bang. Kalau panas-panas kan Angin tu dia masuk. angin masuk. Ha. Tengok rumah lama dulu mana ada aircon. Semua angin boleh naik. Oi, kamu belum masak lagi. Masak lagi Dora. Ya ke bang? Abang masak apa tu? Sabu. Abang masak Maggi. Zaman dulu mana ada Maggi bang? Selamatkan ni dia. Hey. Slowly abang licin. Duduk abang duduk. Ada kau duduk kamu? Iya duduk. Pegang-pegang. Abang kena duduk. Baru betul. Duduk, dah. Itulah orang zaman sekarang. Nak turun tangga pun tak kerti. Semua dah ada moden dah. Coba Baba buat rumah kita gini, lepas tu ada ikut lampu semua. Baru kami terbiasa. Iya kah? Turun gini. Bah. Okey. Ini cara turun dia begini. Makin belongsor. Dia kena duduk. Orang dulu turun begini. Kalau si Adi bukan gitu tuh. Apa kalau si Adi bagaimana? Dia pergi lompat. Dek, alat muzik ni dipanggil apa? Alat muzik ni dipanggil apa? Semua ada 4 alat muzik. Okey. Yang hujung tu kedai ibu. Oh, tu kedai ibu. Ni kedai anak. Okey. Ni Sonai Kedah. Sungai Kedah. Satu lagi Gong. Oh, gong macam yang besar dalam tu kan? Gong tu. Tu kecil lah, tak mana kecil lah. Oh, okey. Memang selalu dimainkan di kawasan macam ni lah, bawah rumah apa semua lah. Beri kau Kenduri apa semua lah. silap. Oh, okey. Okey, Dek, terima kasih. Bang, itu ialah tempat apa tu? Buat getah. Tu. Getah keping. Ini untuk padi, lesung padi. Kalau buat padi masuk lalu tumbuk jadi beras. Itu Mana? yang ada tutup dengan tutu yang itu. Yang ujung tu untuk ambil ikan. Tangguk ikan di dalam sawah. Kalau yang baju Ah, kita sambung lagi. hai. Yang di sini dipanggil peneram. Kan? Ini dipanggil peneram. Jadi di Sabah penggelap lah. Kalau di Sabah dipanggil panjaram. Penjaram tu lain. Sama lah. Penjaram bukan ini. Penjaram tu. Okey. Ni kuih karakas bang. Kalau di Sabah dia panggil kuih jala.
Okey, di perkampungan Masuri ni, di belakangnya ialah sawah padi. Okey. Inilah tempat orang menanam padi di kawasan kampung Masuri. Okay, ini adalah perigi Masuri. Dia macam ambil ini, mak ini untuk mandi kita ini yang lain. Aku mau mandi keluar lagi. Okey, jom. Telaga Masuri. Dikatakan Telaga Masuri ini mempunyai khasiat tersendiri. Jikalau membasuh muka dengan air dari Telaga Masuri ini, boleh menjadi awet muda sebagaimana Masuri yang dikatakan sentiasa jelita pada zamannya. Di telaga inilah Masuri selalu bermandi-manda serta membasuh pakaian milik beliau. Air telaga ini dikatakan lebih sejuk dibanding telaga biasa terdapat sekitar Pulau Langkawi untuk mereka penyakit kulit dengan izinnya. Ya, sejuk. Pergilah rasa. Dia biasa tempatan telaga ini tidak pernah kering walaupun pada musim kemarau. Ya. Abang kena cuci muka di sana. Untuk awet muda. Abang Tapi sekarang ni, abang sekarang ni macam-macam ditepek kat muka mana ada awet muda lah. Kan? Zaman dahulu tak ada apa-apa. Tu air tu dah awet muda. Zaman sekarang macam-macam ditepek kat muka. Tepeknya ambil tepek. Ya. Dulu itu dia punya makeup. Mak, Tapak Gerangan Masuri Ulu Melaka. Lepas ni kita pergi ni, Padang Maksirat. Tempat terbakar, padi terbakar. Bang, ni rumah-rumah asal bang, tapi dulu atap tu lain bang. Sekarang ni spendik tu lah. boleh itu kan? Dulu atapnya tu atap anu. Aku mau Lumbia. itu, aku mau naik. Naik lah. Jom, Pergi naik. jom. Oh. Ada dia punya pelamin. Sini dulu. Kejap. Okey, jom naik atas. Ini apa? Pelamin. Ya, ada pelamin, tempat tidur. Ni tongkat. Mana tiket panggil dia mari. Setiap rumah abang ada congkak untuk dia orang bermain. Wah, beritahu kita. Mana tongkat? Mana lawan? Kau pilih kamu cokok situ. Boleh. Jadi mudah lah. Mama, ada cokok, Mak. Anak-anak bermain congkak. Kita susun balik. Tak payah susun balik. Tu jalan je, ambil jalan. Ini ngapain ke bawah? Okey. Sekejap, susunlah balik.
Okay, 2 kali ya pusing. Kosong. 1, 2, 3. Oh, zoom. Ah, Awak mula dari sini ya. okay. Dia mula ke sini kan? Ini kau Sini, punya. sini. Ini abang punya. Ah, bangkunya sini. Abang punya apa kamu? Dia Iyalah. mula dari sini lah. Dari sana lah ujung. Sini lah. Kan ini kau punya. Sini lah kan. Budak sekarang tak kerti main cokak. Sini. Ini kakak punya. Ada satu nih. Sini. Ah, sini depan. Ah, Ini sini. kakak punya. Ini kakak punya. Oi, jalan situ. Lagi situ jalan. Ah. Jumpa kak bang. Ah, 1. Ah. Ah. Ambil lagi yang di belakang sana. Abang lagi. Ha. Apa dimasukkan dua? Panasnya. Okey, ambil tu bang. Ambil yang last tadi, yang last tadi sini. Sini kan last bola bang, ambil tu. Ha. Aku pandai, tapi yang lupa. Nak main congak tapi nak suruh orang ajar. Poneng kepala Den.